malah menembusi pasaran luar. Apabila lambakan produk-produk asing ke negara kita dengan jumlah yang pukal dan platform e-dagang yang tanpa kawalan, ia memberi kesan dan menjejaskan produk tempatan. Produk-produk asing ini kalau dibanjiri dengan pasaran mereka, jadi sudah tentu produk-produk tempatan kita sukar untuk mendapat tempat di rak-rak sebagai contohnya. Platform e-dagang, dan akhirnya pengusaha tempatan kita berdepan risiko kehilangan pasaran. Kita terpaksa kurangkan pekerja ataupun operasi, dan ini akan menyebabkan kegagalan untuk kita berkembang walaupun sebenarnya produk kita lebih berkualiti dan lebih berdaya saing. Lambakan produk asing boleh melemahkan ekosistem industri tempatan kerana PMKes kita sekiranya tidak lindungi dan tidak diperkasakan, jadi negara kita berisiko kehilangan keupayaan dari segi pengeluaran domestik. Ini secara langsung akan menjejaskan peluang pekerjaan serta menjejaskan inovasi tempatan. Kita perlu ada satu kawalan yang tuntas dan mengenakan mungkin cukai yang lebih tinggi kepada produk-produk asing ini supaya produk tempatan lebih berdaya saing, mampu berkembang, mampu bertahan, dan sudah tentu produk Malaysia sendiri mampu pula bukan sahaja berjaya di pasaran tempatan tetapi berjaya ke pasaran global.